Terapi pergerakan kreatif ialah terapi seni yang menggunakan pergerakan tubuh untuk berkomunikasi dan mengekspresikan emosi bagi keseimbangan fizikal, emosi, sosial dan kognitif. Terapi ini diperkenalkan oleh Marion Casey pada tahun 1940-an di Amerika Syarikat dan diiktiraf oleh American Dance Therapy Association (ADTA). Terapi ini berkesan membantu pesakit psikiatri serta murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ini adalah berasaskan teori seperti Dynamical Systems Theory, Shared Affective Motion Experience, Psychodynamic, Gestalt dan Embodiment yang menekankan hubungan tubuh, emosi dan kesedaran diri. Seterusnya, teori psikodinamik. Teori psikodinamik yang diasaskan oleh Sigmund Freud menekankan hubungan antara emosi tidak sedar dan tingkah laku luaran. Melalui aktiviti menari dengan kain warna, pergerakan lembut akan membantu murid berkeperluan khas melepaskan tekanan emosi dan meningkatkan kesedaran diri. Manakala, aktiviti cermin ajaib pula akan menguatkan pemahaman emosi bersama dan koordinasi pergerakan yang harmonik. Antara objektif aktiviti terapi pergerakan kreatif ini adalah murid dapat mengembangkan ekspresi diri dan pergerakan lembut melalui aktiviti menari dengan kain warna, dan murid dapat meningkatkan fokus dan koordinasi motor halus dengan penuh kawalan bagi aktiviti cermin ajaib. Antara sasaran bagi terapi pergerakan kreatif ini ialah murid berkeperluan pendidikan khas MBPK dan kanak-kanak atau individu dengan masalah perkembangan motor. Terapi tari menggunakan pergerakan tarian untuk mengekspresikan emosi dengan meningkatkan kesedaran diri. Terapi ini dapat meningkatkan koordinasi, keseimbangan dan keyakinan diri. Terapi drama dan pergerakan menggabungkan unsur lakonan, ekspresi tubuh dan imajinasi. Terapi ini sesuai untuk meningkatkan komunikasi dan sosial. Terapi seni pergerakan menggunakan gerakan tubuh bersama aktiviti seni lain seperti muzik, lukisan atau penceritaan. Terapi muzik dan gerakan menggabungkan irama muzik dengan gerakan badan. Terapi ini membantu kemahiran motor kasar dan motor halus serta kawalan diri. Terapi relaksasi dan regangan melibatkan pergerakan perlahan, pernafasan dan regangan. Terapi ini dapat menenangkan minda dan mengurangkan stres. Terapi motor dan koordinasi. Terapi yang fokus pada pengembangan kemahiran motor kasar dan motor halus. Antara terapinya adalah melompat, melilit atau menyeimbangkan badan. Terusnya, faedah terapi pergerakan kreatif. Yang pertama, menggalakkan penggunaan ekspresi muka untuk komunikasi yang berkesan murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Yang kedua, mencapai keseimbangan holistik. Yang ketiga, meningkatkan tumpuan murid berkeperluan pendidikan khas iaitu MBPK. Bahan atau peralatan. Pertama, muzik. Kedua, speaker. Ketiga, laptop. Keempat, kain berwarna. Langkah aktiviti objektif 1 iaitu aktiviti menari dengan kain warna. Langkah yang pertama, guru tunjuk dan terangkan aktiviti menggunakan kain warna. Langkah yang kedua, murid pilih dan pegang kain kecil berwarna. Langkah yang ketiga, guru tunjuk cara menggerakkan kain, hayun, pusing dan lambai.
Langkah yang keempat, murid menari ikut muzik sambil gerakkan kain. Langkah yang kelima, murid buat gaya kreatif sendiri sebagai penamat. Langkah keenam, guru beri pujian dan tamatkan aktiviti. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Seterusnya, langkah aktiviti objektif 2, iaitu aktiviti cermin ajaib. Langkah yang pertama, guru menerangkan pelaksanaan aktiviti cermin ajaib. Langkah yang kedua, guru melakukan demonstrasi dengan menggunakan cermin sebenar untuk membantu pemahaman awal murid. Langkah yang ketiga, guru membahagikan murid kepada satu kumpulan yang terdiri daripada 2 orang murid. Langkah keempat, seorang murid menjadi individu sebenar dan seorang lagi akan menjadi cermin. Langkah kelima, murid akan berdiri berhadapan dan melakukan pelbagai pergerakan. Langkah keenam, selepas 2 hingga 3 minit, tukar peranan murid supaya kedua-dua murid dapat mengalami menjadi cermin dan individu sebenar. Langkah ketujuh, setelah selesai, guru menanyakan pengalaman murid.